Saya cari duit untuk pembedahan adik saya, bos. Siapa yang boleh saya percaya? Kau kutip semua fail yang jatuh ni. Bagat masuk bilik aku. Sabar. Ini bukan tindakan yang betul untuk selesaikan masalah. Dia menguji saya, bang. Saya faham. Kalau buat macam ini, siapa yang boleh tolong adik kamu? Saya faham, bang. Maaf ya. Bos memang lain macam lah. Semua projek bos confirm jadi. Company ni pun maju sebab bos. Bagus. Bos, pasal cleaner tu, dia tu malas lah bos. Kerja pun tak betul. Kalau macam itu, panggil dia ke sini. Aku pecat dia. Hari ni kau last kerja. Aku tak nak tengok muka kamu lagi. Padan maka kau. Jangan macam ni, bos. Saya perlukan kerja. Jangan buang saya, bos. Saya cari duit untuk pembedahan adik saya, bos. Apa? Kenapa kamu tak beritahu saya? Eleh, dia minta simpati tu bos. Betulkah ni? Siapa yang boleh saya percaya? Betul, bos. Saya tak tipu. Saya ada surat. Tapi surat tu... Surat apa? Kenapa tapi? Tapi apa? Tapi surat tu... Cik Podos, dia koyarkan. Weh, kau tuduh aku ya? Bos, dia tipu bos. Jangan percaya. Kamu tipu ke? Saya tak tipu. Saya merayu. Tolonglah saya. Dah tipu banyak cakap pula. Boleh. Tapi ada satu syarat.